So kalau kita pisahkan AGC dari PMO, Pejabat Perdana Menteri itu sendiri, so kita nak biarkan dia bergerak bebas. Ya, betul. Gerak bebas, dan siapa yang akan melantik ketua hakim negara selepas tu? So yang RUU sebelum ni, dia ada 3 masalah besar lah. Satu adalah dari segi kuasa untuk melantik pendakwa raya ni adalah terletak di budi bicara yang di-Pertuan Agong. Kan, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah tak ada mekanisme yang berlapis untuk melantik pendakwa raya. Yang ketiga adalah tak ada satu akta pemberi kuasa lah. Apabila kita mengesyorkan ataupun mendesak untuk pengasingan kuasa antara pendakwa raya dan peguam negara, isunya adalah sebab ada satu individu ataupun satu pihak yang memegang kuasa besar, kan, untuk melantik pendakwa raya. Dengan budi bicara agung sebenarnya isu tu tak selesai. Masih lagi, bukan kita nak menolak peranan Yang Pertuan Agong, bukan, ataupun kita nak mengurangkan kuasa Yang Pertuan Agong, tidak. Tapi kita nak ada satu mekanisme yang berlapis tadi lah. Sebab kita sebelum-sebelum ini isunya begitu kan. Isunya ada satu individu yang powerful, boleh kuasa tidak boleh terlalu berpusat kepada satu sosok ataupun satu institusi. Jadi dia perlu multiple, perlu institusi yang pelbagai yang boleh semak imbang antara satu sama lain. Disebabkan itulah kita cadangkan untuk kita rakyat, avenue paling bagus adalah parlimen lah. Kan? Jadi perlu melibatkan parlimen dalam proses pelantikan. Bukan parlimen untuk melantik, tetapi parlimen jadi platform untuk vet, untuk menapis. Kan? Mungkin ada satu suruhanjaya lain lah yang boleh ditubuhkan, ataupun dah suruhanjaya yang sedia ada. Contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman, SPKP, boleh mengemukakan calon-calon pendakwa raya yang mungkin bagus, hantar kepada parlimen, parlimen tapis, semak tengok, background mungkin boleh panggil untuk interview dan sebagainya. Kemudian parlimen boleh memilih satu nama mungkin, hantar kepada Suruhanjaya, kemudian Suruhanjaya hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dilantik. Jadi di situ ada proses berlapis kan. Parlimen bukan pilih, tapi parlimen hanya menapis. Sesuai tak sesuai dengan dasar kerajaan ataupun perlembagaan ataupun undang-undang yang sedia ada untuk melantik pendakwa raya lah. Adakah pendakwa raya ini berkredibiliti kan? Apa kelayakan contohnya kan?